Lepas ni aku nak buka satu barang daripada China. Yang ni aku beli dekat Shopee macam biasa. Okay, aku beli cage untuk aku punya Insta lah. Okay, aku nak beli yang besi punya cage tu kan, untuk cover semua ni. Tapi yang tu agak mahal sikit. Yang ni aku beli yang bajet punya, bawah daripada 100 kalau silap aku lah. Okay, yang ni jenis ABS lah, plastik. Tapi aku tengok review macam nice. So aku beli satu. Benda ni dah lama sampai. Petang ni baru aku sempat nak unbox. So macam biasa kita akan unbox dan kita tengok dia punya quality macam mana. Okay, let's go kan kita buka dia punya parcel. Okay gang, yang ni brand Sunny Life. Okay, Sunny Life daripada China. Kalau aku beli dekat local, kalau local seller aku tengok orang jual 100 lebih jugalah. Okay, yang ni sebab direct China. So ambil masa sikit lambat kan sampai. Jadi dia murah sikit lah. Murah sikit sebab tu aku dapat harga jackpot. Masa tu ada sale. So aku dapat murah sikit lah, bawah 100. Okay, so ni kotak dia. Kotak dia, ni lah benda ni. Aku beli sekali dia punya grip. Kalau nak ambil gambar senang, nak ambil video senang pakai tangan kan. Okay, tak perlulah aku pakai tripod. Always. Okay, so ni tripod tapi tak tahulah. Okay, ni tripod dia. So kita first kita buka dia punya ni dulu lah. Dia punya cover ni. Yang ni aku beli jenis plastik ni, jenis silikon. Ni jenis silikon. Okay, yang ni jenama Amazon. Yang ni jenama ni. So yang ni yang plastik, yang silikon punya. Okay, so untuk tahan lasak, untuk lebih tahan lasak aku beli yang jenis macam ni. Ni. Okay, PK037 Street Photography Handle. Dia ada handle grip untuk kita nak pegang kamera senang. Benda ni yang kecil kan. So kalau ada benda ni senang sikit. So dia punya ni lah, dia punya produk ni AP2 BK037D. Okay, daripada China. Dia untuk S Pro boleh, S Pro 2 pun boleh. Okay, jom kita buka dia punya kotak. Okay guys, dalam ni dia bagi ni juicy pass. Lepas tu dia ada ni punya lanyard. Dia ada tali. Okay, lepas tu dia bagi ni lah. Ni dah casing dia cage. Ni dia. Okay, so yang ni ABS. Kalau ada rezeki lebih aku akan ambil yang jenis jenis besi ni, metal lagi nice kan. So yang ni shockproof juga lah. Shockproof. Lepas tu apa lagi? Sekejap kita tengok dia punya ciri-ciri. Dia punya ciri-ciri untuk case ni. Okay, dia grip kan. Lepas tu lightweight. Protective frame. Lepas tu dia apa ni? Quick release slot ada. Okay, lepas tu dia ada pad tau kat tepi dia. Ada pad kat tengah ni. Nampak? Dia macam protect lah. Okay. Ada silicone sheet kat sini. Ada silicone ni. Ni silicone sheet dia. Okay. So nak pegang memang senang lah, nampak? Okay. Material dia plastik dengan silikon. Okay, jom kita try pasang. Okay, so dekat sini dia ada lock. Okay, kita boleh buka lock dia macam ni. Dia tolak. Dia buka lah. Okay, dia macam ni. Kau masuk je. Okay, kedudukan dia macam ni. Lepas tu baru korang lock. So dia dah lock lah kat situ. Okay, so nak ambil gambar senang. Macam tu. Sekejap kita try on kita punya kamera. Okay. So, kita akan ambil gambar. Betul lah. Benda ni untuk snap gambar. Okay. So, untuk video. Record. Senang. Okay. Okay. So, dia punya... Sekejap tutup balik.
So dekat tepi dia macam ni lah. So dia ada ruang lah untuk korang punya, untuk tekan on off button kan. Ni untuk SD card. So SD card kat sini korang boleh buka lah, still boleh buka kalau pakai casing ni. Tapi macam susah sikit kot. Boleh. Okay, boleh buka. Lepas tu di bahagian bateri ni tak boleh lah. Bahagian bateri tak boleh. Sini bateri kan. Okay, so dekat bawah ni nak pakai ni tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Okay, sekejap try pasang. Tu. Masalah. Okay, cuma dalam ni dia tak tahulah kan. Tak tahulah tahan ke tak. Itu je lah. Okay. Biasalah harga bawah 100 ni tak pastilah macam mana dia punya ni. Alright. So kalau pakai ni korang boleh pakai adapter. Kau ada adapter tu. Adapter untuk filter. Sebab sebelum ni aku pakai yang ni. Aku pakai yang Magazine, yang silikon ni. Dia tak boleh nak pakai filter. So kalau yang ni aku rasa boleh. Kita try pakai yang ni. Okay, sebelum ni aku ada unboxing untuk filter ni, untuk adapter. Panggil ni. Untuk kita pasang UV filter. Ni UV filter untuk kita punya kamera lah. So aku rasa yang ni boleh. Dia boleh. So nice lah. Okay, kalau korang pakai casing ni, bermakna korang boleh pakai benda alam ni. Benda alam ni boleh pakai. Kita dah pakai sekejap. So benda alam ni, pasang dia senang je ni. Aku ada buat video sebelum ni. Yang ni aku beli jenis Pulus ke apa ni. Okay, lepas tu kita pasang lah kita punya UV filter. So kalau pasang filter tu dia akan protect juga lah kan kita punya lens tu daripada habuk. Lepas tu yang ni kalau kau nak pakai makro pun boleh. Makro filter. Okay, sekejap kita lap dulu. Okay. So nice. Pakaikan. Kita punya UV. Tu macam jadi kamera SLR kan. Okay, so nice. So dia punya satu lagi, dia punya lanyard kita boleh letak dekat sini kan. So lanyard dia kalau nak pasang kat sini. Ni lubang lanyard. Ni. Okay. Boleh nampak? Okay, ni lubang lanyard. So kita try pasang. Okay, pasang lanyard. Ni lanyard ni. Pasang kat sini. Okay, tu saya terpasang. Kita pasang balik. Okay. Tu. Tengok. Okay, settle. So lanyard di sini senang lah kan. Senang lah nak bawa mana-mana. Okay, so siapa yang nak beli, yang ni aku dapat harga bawah daripada 100. Okay, aku macam biasa, siapa yang nak beli aku akan drop link kedai dekat description. Okay, harga dia sekarang kalau kita tengok ada promo Chinese New Year. Harga dia murah. Okay, dalam bawah RM70. Okay, yang ni brand Sunny Life. Okay, yang ni. Nanti aku akan drop link lah. Lagi murah sekarang. Nampak? Okay guys. Itu saja aku nak share untuk petang ni. Thank you for watching. Bye-bye.